Kenapa orang cerdik sanggup buang RM150 sebulan? Bukan sebab mereka kaya, tapi sebab mereka takut jadi miskin mendadak. Macam Zul. Zul dulu panggil ejen takaful tu scammer. Dia rasa bayar bulan-bulan tu macam bakar duit. Tapi bila bil hospital sampai RM50,000, dia baru nampak RM150 tu sebenarnya bodyguard untuk duit simpanan dia. Takaful ni bukan untuk kau buat untung, tapi untuk pastikan kalau kau sakit, bukan akaun bank kau yang kena pembedahan. Biar syarikat takaful yang pening cari duit, kau fokus untuk sembuh je. Itu beza orang yang ada strategi dengan orang yang cuma ada nasib. Kau nak simpanan kau selamat atau kau nak tanggung risiko sorang-sorang? Follow, like dan share Mave Intel. Nantikan part 3, polisi mana yang scam dan mana yang wajib. Tunggu jap lagi.